Assalamualaikum semua. Jom kita berlatih algebra lagi. Dan seperti biasa, kita akan mulakan dengan asas algebra, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi negatif 6y sama dengan 9. Okey, jadi negatif 6y ni apa? Negatif 6y ni ialah darab. Jadi darab, kita nak tinggalkan, negatif 6y ni ialah darab. Kita nak cari nilai y, kena tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi pindahlah ini. Okey, negatif 6 darab pindah jadi bahagi. Jadi dapatlah dengan 9 bahagi dengan negatif 6. Okey, perasan tak? Negatif 6, negatif 6. Okey, dia tak bertukar simbol untuk darab bahagi. Okey, jadi dapatlah sekejap apa? 3/2. Negatif 3/2. Tekan je kalkulator. Okey. Okey, kita. Okey, lepas tu yang ni pula 6 tambah y sama dengan ada 9. Okey, jadi 6 tambah y, okey, ini ialah tambah tolak. Jadi nak tahu nilai y, kena tinggalkan y ni seorang-seorang. Pindahlah 6. Okey, pindah 6 jadi apa? Okey, tambah pindah jadi tolak. Okey, dapatlah y sama dengan 3. Okey, settle. Okey, lepas tu apa dia? Lepas tu kita buat bahagi pula, iaitu 9 sama dengan y per 6. Okey, jadi kita ada 6 sini, lepas tu y per 6, 6 dibahagi. Jadi nak tahu nilai y, jadi pindahkan 6, bahagi pindah jadi darab 9, darab 6 sama dengan y. 9 darab 6 dapat dah 54 sama y. Okey, senang sahaja. Dah, betul dah? Dah. 5, 6. Dah. Okey, baik. Lepas tu pula yang ni pula contoh macam 9 sama dengan y tolak 6. Okey. Jadi nak tahu nilai y seorang-seorang, pindahlah negatif 6 ni. Okey, jangan lupa simbol tepi dia. Negatif 6 pindah jadi tambah. Okey, tolak pindah jadi tambah. Dapatlah 15. Okey, settle. Okey, baik. Lepas tu kita masuk bahagian lain. Okey, itu bahagian apa? Okey, yang ni. Setelah 2 sama dengan 3y per 6. Okey. Jadi, macam mana kita nak selesaikan ni? Ini 3y ni darab, per 6 ni bahagi. Jadi pindah bawah dahulu. Dapatlah 2 darab dengan 6. 3y. Okey, jadi 2 darab 6 dapatlah 12 sama dengan 3y. Okey, jadi kita nak tahu nilai y sekarang. Kita kena pastikan y ni seorang-seorang macam tadi. Jadi pindahlah 3 ni pula. 3 ni darab pindah jadi bahagi. Dapatlah 12 bahagi dengan 3. Jadi dapatlah 4. Okey, sudah. Okey, tapi macam mana pula kalau macam ni? Okey, 2. Lepas tu 3 per 6 y. Y tu kat bawah. Okey, jadi seperti biasa, macam video-video sebelum ni, iaitu y ni unknown, dia terletak kat bawah. Okey, jadi dia kena bawa ni atas dululah. Bawa ni atas. Dapatlah 2 sama dengan 6 darab dengan y sama dengan 3. Jadi dapatlah 2 darab 6 dapatlah 12. Tak ada y, sini ada y, jadi sinilah y. Okey, lepas tu kita nak tahu nilai y ni seorang-seorang. Kita nak tahu nilai y, kena tinggalkan y ni seorang-seorang. Pindahlah 12 pula. Okey. Jadi dapatlah y sama dengan 3 bahagi dengan 12. Okay, jadi dapatlah sama dengan y sama dengan 1/4. Okey. Kita sini tengok perbezaan dia. Okey. Tengok belah kiri yang kanan ni. Tengok perbezaan dia. Kalau kat atas macam mana, kalau kat bawah macam mana. Okey. Boleh tengok, boleh sikit lah. Boleh pause dulu video. Okey. Okey, baik. Kita teruskan ke bahagian seterusnya. Soalan lain. Okey. Kalau soalan dia begini, 5 sama dengan 2y per 3. Okey, jadi sebiasa 2y ni darab bahagi per 3 ni bahagi. Okey, kita nak tahu nilai y. Kita kena tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi pindah y ni dulu.
pindah bawah ni dahulu. Okey. Nak 15 bahagi pindah jadi darab. Okey. Okey, ya, 15. Maaf, 5 darab dengan 3. Okey. 5 darab 3 dapatlah 15. Bawah 15. Okey. Lepas tu nak tinggalkan y seorang, pindah apa? Pindahlah 2 ni. Dapatlah 15 per 2 sama dengan y. Okey. Okey, settle. Okey. Lepas tu pula, macam mana kalau macam mana kalau y tu kat bawah? Okey, dah seperti biasa. Y ni tadi kat bawah, A ni tadi kat bawah. Jadi kita kena bawa naik atas dahulu. Dapatlah 5 dengan 3y sama dengan 2. Okey. Lepas tu apa? Dah je lah. 5 darab 3, 15. Kita ada y, letak je y sini. Okey, lepas tu pindahlah 15 ni. Dapatlah y sama dengan 2 per 15. Okey. Settle. Mudah bukan? Okey, baik. Lepas tu apa lagi? Okey, contoh lain ialah ini. 4y per 5 sama dengan 8. Jadi, okey, macam biasa, 4y ni darab per 5 ni bahagi. Jadi, pindah bawah dahulu. Dapatlah 4y sama dengan 8 darab dengan 5. Okey, jadi dapatlah 4y sama dengan 8 darab 5 dapatlah 40. Okey, jadi kita nak tahu nilai y, kena tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi buat apa? Pindahlah 4 pula. Dapatlah 4y ni kan darab, pindah jadi bahagi. Dapatlah y sama dengan okey, dapatlah y sama dengan 40 bahagi 4 dapatlah 10. Okey. Saya lepas tu. Okey, tapi macam mana kalau dia dekat bawah? 4 per 5y sama dengan 8. Jadi kita apa? Kita kena bawa y ni naik atas dululah. Sekiranya nombor tepi dia bawa atas, dapat 4 sama dengan 8 dengan 5y. Tidak macam biasa, 8 darab 5 dapat 40. Tak ada y, dapat y sini. Dapat 4. Okey. Okey, jadi kita nak tahu nilai y seorang-seorang, pindahlah 40 ni pula. Dapatlah 40 kan darab, pindah jadi bahagi. Kita dapatlah 1 per 10. Okey. Nampak perbezaan dua ni. Okey, boleh tengok, boleh pause kalau nak pause, boleh teliti. Okey, faham? Okey, sekali lagi. Kita buat. Okey, contoh apa lagi ya? 6y per 4 sama dengan apa? Sama 8. Okey, jadi jadi kita buat apa? Pindah bawah dahulu. Okey, pindah bawah dahulu, dapatlah 6y sama dengan 8 bahagi pindah jadi darab. Okey, darab 4 dapatlah 1 2 3 4 32. 1 2 3 4 atas 30. 6y. Okey, lepas tu kita nak tinggalkan seorang, pindah 6 ni pula. Dapatlah y sama dengan 32 bahagi dengan 6. Tekan je calculator, kita dapat apa ni ya? Calculator pula tak ada sekarang. Sekejap, kita bahagi je lah dengan 3 tak ada, bahagi dengan 2. Jadi dapatlah sini 1, 12, 6. Ni dapat 3. Okey, ni yang paling kecil. Pecah mudah dia, okey. Okey, tapi macam mana pula kalau okey, y tu kat bawah. Kita macam 8 sama dengan 6 per 4y. Jadi kita apa? Pindahkan yang ni dulu ke atas. Sebab nak bagi y ni naik atas dululah. Jadi 8 dengan 4y sama dengan 6. 8 darab 4 dapatlah 32. Okey, tak ada y, ada y sini. Okey, lepas tu kita tinggal nilai y, pindahlah 32 ke sebelah. Dapatlah y sama dengan 6 per dengan 32. Jadi dapatlah y sama dengan 3 per 16. Okey. Settle. Okey, rasa sekat itu saja dulu untuk video kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan kelas pada PM.